Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iqbal bin Abdul Karim, berasal dari Pulau Pinang. Saya telah menghadapi masalah katarak selama masa 4 tahun, iaitu bermula daripada 2016 sampai ke 2020. Dan saya telah membuat peperiksaan doktor. Didapati doktor berkata saya perlu buat operasi, tetapi saya tidak buat operasi dengan sebab operasi mempunyai risiko. Dan saya dapat tahu bahawa syarikat Songo telah mengeluarkan satu produk I+, dan saya mula makan produk I+ sebanyak 7 kotak. Selepas itu saya berulang berjumpa dengan doktor dan didapati doktor berkata tidak perlu buat operasi kerana mata saya telah berada dalam keadaan baik. Dan di sini saya ucap terima kasih kepada syarikat Songo. Sekian sikit testimoni saya.